Kalau kita ke mahkamah, korang dua orang confirm kalah. Rumah tak ada. Kereta tak ada. Kerja. Berapa je pun gajinya, kan? Cik Wafi, kemampuan nak sara anak bukan terletak pada ibu dia tau. Lawyer merangkap skandal dah berkokok. Ni, awak, saya tanya sikit. Memang semua janda perangai macam ni? Jaga sikit mulut awak tu, Hafiz. Macam ni lah Cik Wafi. Hak anak akan sentiasa dengan ibu dia. Mahkamah takkan tersenyum lebar bila dengar Cik Wafi nak pisahkan susu ibu dengan Adam. Hak anak dengan ibu dia. Dengan ibu dia yang nusyus. Keluar rumah sebelum cerai. Awak yang izinkan. Apa bukti dia? Tak ada bukti ke? Nusyus. Bukan tu je tau. Menipu mahkamah. Kata tak mengandung. Bergaduh sama adik-beradik. Abaikan ibu sendiri. Mak macam ni ke yang nak menang kat mahkamah ni? Suka